Hai semua, terima kasih sudah menonton. Ni sekarang saya sekeluarga kedai nasi ayam. Ni pemandangan dari luar. Tu ada nama kedai dia. Yang ni chicken chop. Chicken chop ni sedap sangat. Kau ada panas-panas. Kedai dia pun cantik. Ini pemandangan daripada luar, daripada dalam besar. Kedai dia bersih sangat. Main makan nasi Arab kat sini sedap, tapi itulah masih berdengung. Dia punya berdengung, dia sampai kat masih berdengung. Yang lain semua okey je, sedap. Yang penting kedai dia bersih. Betul, minum air avocado. Ni duk cekik, duk makan ingat diri. Makan sedap-sedap dah, tapi tamasin tu tak boleh nak makan bagi habis. Buat-buat je lah makan kan, sebab kita boleh tengok on. Padahal jenuh juga nak telan nasi. Ni ayam avocado sedap. Tak adalah sedap sampai wow tu, bolehlah makan. Mushroom soup dia lagi lah makan. Roti dia sedap, roti dia lembut sekali. Ni pun sedap. Sebenarnya dia sedap, tapi itulah masin daripada olive, dia punya minyak olive oil tu kan. Masin olive oil tu masih berdengung kot, tak tahan. Kalau tak masin sangat sedap je boleh makan. Harga dia pun murah. Makan air roti dah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua.